Hello guys, kembali ke channel saya Amais Gaming. Kita akan bermain Baby in Yellow lagi ya. Chapter 4. Take care, feed him, play with him. Asal bahasa bahasa Inggeris? Sekejap. Bahasa Melayu lah. Mana main bahasa Inggeris? Sekejap nenek ni. Bahasa penjaja. Your primary role at Crown Childcare is his happiness and well-being. You can start with some light entertainment. Toys have been provided. Okay. Hai. Hai. Hacum. Sorry. Namanya kawan terbang tak? Namanya. Aku nak bangun. Ni. Gugu gagah. Boom. Oh, sorry. What should we do? Lampir? No. Tak berak dia. Okay. Bahaya masukkan urutan dengan betul. Masukkan baby. Tarik tuas ke atas. Tekan jika warna lampu tu bernyala, tekan lampu warna menyala. Agaknya. Alat scam, alat rosak. Aduhai. Percuma tempat besar alat scam macam ni. Tengok rumah-rumah bodoh ni. Rumah kuning. Datuk Bahaman. Datuk Bahaman itulah. Ni Maharaja Lela. Tak ada. Tok Janggut. Dia Syed. Bad Empress. Ulat berbulu. Kita nak fokus story ke fokus part lain? Anak adik. Oh, sorry. Tak, aku baling kat dia asal kau yang melompat. Pistol. Makan kau. Masih ganda tu. Pal. Makan kau. Tengok. Dia ada bulu mata, misai. Tak. Belum. Doktor sunat sikit Mati kau. Mandul kau masa depan memang tak ada anak. Walaupun kau Raja Iblis memang tak ada anak. Mandul kau aku buat anjing. Iklan. Aku tak nak main. Dah, ambil. Wow, relax. Chill out. Entertainment has its place, but his growth is essential. Take him upstairs to be fed, then back downstairs to change him. Okay. Susu kat atas, okay. Tempat tidur kat atas. Oh, yo. Bapak dah jadi Raja Iblis. Bukan Raja ni. Dah jadi Dajjal. Yahoo, botol. Yuhu. Manis kabut dah. Ya Allah, nak bernafas susah kalau demam macam ni. Anjing, dia punya tayak agrib daripada hijau jadi coklat anjing. Allah meninggal. Adalah. A daily evaluation is critical to monitor his progress and development. Okay. So kita akan naik dia ke atas. Oh, barang tak rosak. Okay. Salah. Sorry. Pam. Yeay. Wih. Sesaan apa ni? Neraka sial. Wih. Kebab. Oh my god. Kebab bangsat. Tang. Sesaan apa? Mati kau. Bodoh bateri. Ini mesti ambil bateri daripada handphone aku Kurang ajar baby ni. Bateri aku 15 sendiri. Tak jadi. Tak ni lagi. Allah, kesian. He's not quite ready yet. Take him upstairs and tuck him into bed. Kalau aku baling, bangun tak?
Wah, kebal lah. Haha, kebal lah. Sekejap, mana. Ni. Wah, dah. Stop main. Dah lepas. Kesian dah ni. Buat apa nak kesian dia? Dah bunuh orang. Senang kau nak kesian nenek kau. Anjing. An adequate first shift employee Daftar keluar, 225. masuk. You've earned yourself a crown sticker. Proceed to reception and clock out. Yahoo! Ah! Aduh, sakit pinggang. Okey, pintu tak nak. Jom balik. Apa ni? Letak muka nenek kau. Buat apa ni? Tambah pelekat dan cabang Apa ni? Apa ni? Oi. Wajarnya lagi. Apa ni? Oh my god, aku dah tadi cari kat sini punya anjing. Your continued work helps us grow. Lupa kau. We'll see you again tomorrow. Welcome to Crown Childcare, nurturing growth every day. Wow, amazing. I am Dr. Stone. Tadi aku nampak kucing. Okay. Tadi aku nampak kucing. Assalamualaikum. Okay. Good morning, employee 225. You'll find him in the naughty corner following a little incident last night. Let's ease him into the day with some quiet story time. Sorry. Tak tukar bahasa Inggeris. Melayu. Tadi aku cari-cari pakai bahasa Inggeris pakai tu. Rupanya belakang aku punya anjing. Nak malu dia. Bongok. Cari bayi. Jangan-jangan dia punya nasib ni. Dia yang pertama yang jaga budak terbang ada ground. Dek. Mana anak haram ni? Mana anak haram? Hey. Masa aku nak cari dia. Hei, ambil. Yahoo. Kalau aku kerja sini kan, ada Glonso Band mesti best tu. Assalamualaikum. Kau mafia kau ingat kau siapa? Mafia. Ha? Takut. Aku gangster, kau siapa? Mafia apa? Isak. Kau tak payah lagi. Tang dulu kuning ni. Isak apa? Ni, naik ni. Mafia apa kau ni? Sokok muda ni. Naik kau. Rambus. Aku yang naik. Okey. Letak dia atas bantal bunga. Buang baju. Bantal bunga ni. Tak apa kebodohan. Memang tak nak pandang dia. Apa tu? Aku nampak ada tulisan. Keep me. Wahai budak bodoh. Still testing boundaries. Aku baru nak cerita. Sini. Marah. Okey. Masuk. Yes. Jom balik. Yes. Don't just stand there. Yes. Jom balik. Allah. Kesian benda. Awak baru jatuh. Lupa nak mana ada pahalang belakang aku. Bodoh tu. Jatuh dari kursi ni. I am Spider-Man. Woi. Ya Allah.
Anjing kena slap, kena tackle anjing. Main. Kena fight aku. Ya Allah. Sini. Tangkap bayi tu. Mana dia? Pepeter Dre. Boom. Oh, Allah Akbar. Kau aja. Main bola sikap. Boom. Oh, tak kena. Wow. Hey. Ini dah pangkau bodoh ni. Bisa dikali. Video lah. Ke kena rembat dia ni. Oh, aku tahu. Aku rasa music tu. Yo, bangga. Ini tu, datang. Babi tu. Betul-betul dia langgar. Tak. Tunggu kau anjing. Kau nak main Whatever it gila is tu. you're trying to do, it's clearly not working. Maybe try Hebat, looking for something betul lah useful in dia. the storage room. Ini tu. Babi. Good idea. Babi juga ni. Ini nak tuang. Kau pijat mana kau? Lah, bodoh cuma. Okay, mesti dia langgar aku belah sini. Okay, letak belah sini. Okay, dia dah langgar tu. Oh. Kimak ada ni. Okay, how about kita letak kat sini. Kimak ada ni. Masuk. Ini kelas. Babi kelas besar seorang ni. Okay, kau ni. Diamlah bodoh! Mampus kau. This behavior is promising. Aku dah Begin geram an ni. evaluation immediately. What do you think? You think? No. Oh. Kau? Wait. Kau? Cuba kita pandang belakang. Pom. Mati kau. Kau pergi mati kau. Susah korang. Kau mati kau. Mati. Memang kau cucuk pada kau dari situ kalau boleh. Tetap bagi penilaian 0/9 negatif 10. Aku nilai kau budak paling bodoh, budak paling bangang, budak paling bangsat. Okey, atas. Bukan hijau tu, kuning. Banyak tu. Sial you. Kenapa nak kesini kau? Kau dah nak dia 30. Kau nanya lagi. Kuning, hijau, merah. Pam. Kau memang layak masuk neraka. Tapi memang dia raja neraka tu. Tak, kau rembat bateri aku. Okay, saya resign. Bye. Astagfirullahaladzim. Dia pocong Quickly, ya. take him to reception for processing. Kaki dia. Toing macam tai je. Oin pocong je macam adik aku zaman dulu. Sorry. Ketiduran. Weh, sorry, tak sengaja.
Okay. Oh, sorry. Okay. Wow. Okay. Aku tak nak panjang story ni. Banyak main. Tanpa label. What do you mean label? Tak ada harga diri tu buat dengan dia. Sini kau sekejap. Aku tak puas hati lah dengan kau ni. Label? Apa label? Balik terus. Siapa yang dia ni? Hantar bayi tempah. Apa tempah? Ingat tempah baju kau. Ni nak cucuk muka dia. Memang nak aku. Mana memang tutup pakai screwdriver, screw. Mana? Dia tidur. Hantar kakun lah. Apa lagi? Aku ingat lagi. Kan ni apa kerja 225. Kanak-kanak ini telah lulus penilaian dan bersedia untuk penempatan dengan beberapa baharu yang penyayang. Tak, dia penyayang, tak penyayang, bercakun, kena dera dengan dia. Sila pastikan dia berlabel dengan betul. Oh, tak faham. Okey, kita minta label. Oh. Takatlah bungkus macam pocong. Alahai. Ni buat apa? Ni COD Shopee ke? Iklan tadi tu TikTok sial. Aku tahu. Iklan TikTok kan. Dia punya Shopee. Shop TikTok. Harga dia 0.0 1 sen. Tembak kau. 1 sen, 20 sen, 3 sen, 4 sen, beratus-ratus lah. Mati kau. Aku label tempat kau juga. Aku label tempat kau. Ni aku label. Ui. Bapak realistik. Aku tak baca dengan kau, Pan. Jom. Hardcase. Oh, okey. Sorry. Bengak sikit aku ni. Dah 20 minit lagi. Edit berapa pangang rekod. Ya Allah, nak nafas tak dia. Nah. Another child sent out into the world. A truly remarkable. Wait. Another so soon. Quickly, clean up that mess you made in the playroom. The arrival. It must be perfect. Wait. Jangan kata kita kat dunia lain hantar dia satu persatu. Oh no. Ni punca dia ni sah seorang. Dapat vacuum. Jangan kata kita yang punca yang baby yang kena rasuk tu. Jangan kata lah. Yok. Stop it. Diam. Tempek anjing. Okey. Tadi bateri kita habis je. Bukan bateri habis. Bateri kurang, kita charge sikit. Tu bateri tu. Kau risau dengan budak tu. Apa ni? Dapatkan vacuum dari bilik simpanan. Ni. Nyesah tu lah. Kecil-kecil dah menyesahkan, besar-besar jadi apa? Jadi budak neraka tau. Alah nge-lag. Siapa kita horror games walaupun tak
Ada yang tak ada tengok, tapi kita tetap semangat je. Bukan saja tau, ini memang aku hidung tersedak memang tak boleh bernafas langsung. Ya. Dah sudah sakit telinga aku. Kosong apa sikit. Report to the care hatch. It's time. Okay. Telah tiba masanya. Ya Allah. Aku rasa mungkin dari bulan ni kita gaji upload lah. Sebab aku dengar berita tahun depan nak dapat advancement tu kena 2 kali ganda daripada biasanya. Aku tak tahu yang 2 kali ganda apa. Tontonan dengan ni. Apa tu? Lupalah aku kena ni lah. Apa-apa lah. Oh, ngebak. Okey, aku tahu main kat mana. Patutlah gegar. Canggih. Woi, sukun lah. Woi, apa tu? Telur bunyi. Poro. Astaghfirullahalazim, anak haram ni lagi. Buang. Try to contain your excitement. Ensure the new arrival is safe and Mas, tucked into bed buka before you clock baik out. dia. Buka otak dia. Macam mana ni budak dia setan memang terbuat dari biji benda. Galerik lah. Bawa ke katil. Sorry. Ni budak ni tidur lagi boleh berbunyi lagi. Selamatkan shift anda. Another sticker has been earned. Woohoo. Perhaps even deserved. Aku tak nak minta kerja ni lagi. Aku nak cuti. Aku menyesal kerja macam ni. Jom, pulang. Fuck. Kau nak apa? Angkat dah. Hi, it's Hello. Edward Third. Would you Ah. want to send another letter? The Boleh? sent last very long. Boleh deh. Thank you. Bye. Tugaskan pengasuh. Call balik. Okay. Siapa tadi? Julian. Okay. Tenang dan lembut. Kita skip. Okay, bukan dia sebab mudah menyerah di bawah makan. Okay, bukan dia. Terpuji memandang prestasi. Tidak takut menghadapi cabaran. Mendekati kerja dan dengan sikap buat kuat. Boleh buat. Sumpah aku demam tak boleh baca saya. Terpuji memandangkan prestasi. Bukan. Sorry. Tak sengaja tadi tekan aku ingat. Tak apalah. Remeh. Your Yeah, continued work helps us grow. We'll see you again tomorrow. Okay. Minta maaf ya yang bawa sekali tak sempat baca je tu. Okay, aku rasa sampai situ saja video kita pada hari ini. Like and subscribe kalau kau suka dan thank you for watching.
uh,